perumahan sangat cantik. Ini Seminity sangat cantik. Suasana sangat sejuk. Pemandangan pun sejuk. Tapi ini owner mengalami satu masalah. Cermin tingkap dia sentiasa kena tutup dengan langsir. Sentiasa tutup menyebabkan dalam keadaan sangat gelap. Lepas tu nak pandang luar view pun tidak dapat tengok. Lepas tu kadang-kadang sangat panas di dalam. Dia tengok ini rumah, dia sentiasa kena tutup dengan langsir. Walaupun rumah ni sangat-sangat cantik ya, dia tengok sentiasa kena tutup dengan langsir juga. Kalau dia boleh buka langsir, lepas tu orang luar tak nampak dalam. Dalam dia orang boleh tengok luar sangat jelas. Apa dia orang kena pasang ialah tinted reflective film atau warna tinted yang lebih gelap lah. Tempat ni dining room, dia ada satu meja cengai. So bila buka langsir, matahari tarik akan kena meja cengai dia. So warna dia akan cepat runtuh, lepas tu cepat rosak. So dia pun cari angin jon cepat-cepat pasang supaya dapat melindungi perabot dia lah, supaya tidak cepat rosak, warna runtuh lah. Bila langsir sentiasa tutup, tapi ini langsir ya, dia buat pun mahal. Nasib saya dia pun buat belas ribu juga. Kalau tiada tinted melindungi langsir ni, dia akan cepat rosak, warna cepat runtuh, lepas tu banyak cepat naik abu. So dia kena pasang tinted supaya dapat melindungi langsir-langsir dia, supaya tidak cepat rosak, warna tidak cepat runtuh. Owner ni dia pun faham, sebab dia cepat-cepat cari angin jon, mari pasang tinted. Nah, ini adalah dalam keadaan dalam rumah. So owner sentiasa perlu tutup dengan kain langsir lah, supaya orang luar kita nampak dalam rumah, supaya ada privacy lebih tinggi sikit. Tapi owner ada satu masalah lah, bila dia buka cermin tingkap langsir ni, so jiran sebelah akan nampak dalam sangat jelas. So dalam keadaan rumah ada apa, so sangat jelas. So kali ni dia cari angin jon, datang pasang ni tinted reflective film supaya orang luar tidak nampak dalam rumah. Bila buka langsir ni macam begini, lepas tu owner boleh menikmati pandangan luar lah, pandangan view di luar lah sangat jelas. Bila buka, orang luar langsung tak nampak dalam. Dalam dia orang nampak luar sangat jelas. Lepas tu nombor dua ialah melindungi kain langsir dia lah, supaya tidak cepat rosak, tidak cepat naik abu lah. Kalau bila sentiasa kena matahari direct, kain ini akan runtuh warna, akan rosak cepat. Ini kain langsir dia satu rumah serobot sampai saya ingat 12,000 lah. Dia ada pagi angin jon tahu lah. So, ini adalah keadaan rumah serobot langsir, orang luar nampak dalam. Lepas tu mengalami masalah silau, privacy, dan langsir dia tidak dapat dilindungi oleh tinted lah. So akan cepat rosak. So perabot dia di tepi cermin tingkap. Kalau tidak pasang tinted, kulit sofa tu akan cepat rosak, lepas tu warna cepat runtuh lah. Ini ada bahagian tempat dining room. So bila makan, dia pun sentiasa kena tutup dengan langsir juga lah, supaya orang tidak nampak dia orang tengah makan. Dalam berkumpul di sini, jiran akan nampak lah. So nampak macam berada dalam aquarium. So bila sudah pasang tinted, dia boleh buka langsir begini besar. Lepas tu orang luar memang langsung tak nampak dia makan ke, duduk minum ke, langsung tak nampak. Dalam dia orang boleh nampak luar lagi lah, sangat jelas. Lepas tu boleh menikmati di luar sana, boleh nampak ada rumput-rumput, bunga-bunga semua lah. Ini adalah dalam proses pemasangan tinted lah di master loft ini. Yang sudah pasang orang luar memang tak nampak dalam lah, walaupun langsir sudah buka di sebelah kiri kanan. So satu side nampak, satu side tak nampak lah. Nah, ini sudah siap. Orang luar memang langsung tak nampak dalam lah. So dalamnya orang boleh nampak luar sangat jelas. Rumah ni ada privacy. Atas pun sama, dia orang masa makan boleh buka langsir lah, dan luar langsung tak nampak dalamnya lah. So dia orang boleh tengok, menikmati view di luar. Lepas tu masalah panas pun tak ada, silau pun tak ada. So selesai angin jon hari ni, selesai masalah owner ni. Kalau korang ada projek besar, takut orang tidak mampu kasih siap itu projek besar, you boleh cari angin jon. Kalau projek kecil, you takut orang tak pandang langsung, you pun boleh cari angin jon. You roger dari angin jon datang, tolong you siapkan semua projek tinted.